So hari tu kita ada minta input sikit lah daripada kita punya kawan-kawan kat team plan kahwin. Okay. Macam Zahir, dia share dia punya love language adalah quality time. Okay. Dia buat quiz lah. And then the wife tu adalah acts of service. Oh, so, kita boleh nak tengok kita dalam sang yang mana lah. Maksudnya kita ada buat testing, boleh buat test. Okay. Untuk kita tahu kita punya love language tu ada quiz lah. Okay. Nanti kita akan share quiz ni dekat link. Okay. So ataupun boleh tengok kita punya website lah. Apa kita punya apa yang kita boleh expect daripada result tu? Dia akan bagi tahu kita dalam kategori mana? Dia akan bagi tahu kita punya dominant love language yang mana. So the highest one adalah yang paling dominant lah. Kita dalam 5 love language ni kita akan ada, setiap tu kita akan ada lah percentage untuk yang ni, ini, sekian ini. So yang paling tinggi tu adalah yang paling dominant. So contoh macam Aswad ada kata ada buat kan. So Aswad punya love language apa? Sebenarnya saya beritahu saya buat sebab saya takut nak kena marah kan. So kita teruskan dengan Zahir lah. Kita teruskan dengan Zahir. Okay. So macam Zahir dia buat hari tu, dia kata dia punya love language adalah quality time. So bila dia buat tu, dia punya reaction dia, sebab dia pun tak pernah tahu kata dia punya love language tu adalah quality time. So dia punya reaction ialah, patutlah dia selalu rasa nak spend time dengan family tu macam betul-betul be in the moment. So biasanya kalau dia balik kerja pun dia memang tak tengok phone dah lah sebab nak betul-betul spend time. And then the wife tu pula dia kata mesti sebab yelah dah busy seharian dekat kedai and all that. So bila dah ada anak ni tak macam dulu masa berdua. So itulah dia punya reaction from the wife. Dan kita dapat confirm kat situ yang bukan Zahir berlakon lah untuk mengatakan dia nak quality time dengan wife dia. Betul. Disebabkan quiz tu lah. Okay. Macam wife dia pun buat juga the quiz. So the wife tu dapat acts of service. Dia nak Zahir act of service. Dia identify lah dia punya love language tu apa love benda. Language dia kepada... So bila Zahir tahu, Zahir tahu lah apa benda yang dia patut banyakkan. So that the wife tu rasa appreciated lah. Itulah disebabkan tak buat homework. So masa tu pun Zahir kata dia punya reaction ialah dia faham lah sebab nampak lah tak sempat nak buat itu ini since dah ada baby kan. So bila Zahir sempat buat meal prep for 1 week, the wife tu nampak sangat happy. So inilah contoh-contoh bila kita dah faham, kita buat according to apa kita punya pasangan suka. So nampaklah hubungan tu lebih harmoni, lebih rapat macam tu. Yang ni pun, yang tadi kita sembang pasal Zahir kan. So salah satu daripada tim kita adalah kita ada Afiqah dengan Sharif lah. So dia punya result daripada quiz tadi. So untuk husband's love language dia lebih kepada word of affirmation. Word of affirmation. Selalu perempuan lah, baik kebanyakannya perempuan yang words of affirmation. Tak juga kalau dia mungkin lelaki. Juga dia nak dipuji. For example mungkin wife dia adalah satu lagi kategori yang contohnya act of service tadi yang cakapkan dia lebih kepada act of service. Tapi actually husband dia nak yang dia punya love language adalah word of affirmation. Basically love language ni adalah yang tadi Tini cakap lah, cara orang tu rasa dihargai dan menghargai. So dalam kes Sharif ni kan dia kata pernah ke you puji pun. Kiranya the wife ni tak tahulah husband ni suka betul dia cakap. Memang I tahu. Bila dah buat quiz ni, kesian. Nakkan puji ya rupanya. Macam wife dia punya remark kat sini dah beritahu kesian kat husband dia. Dia kesian lah kat husband dia dah hargakan pujian rupanya. Itulah. At least lepas sebab ni dia tahu kan. Dia tahu kan. So Afiqah punya wife, Afiqah punya love language, physical touch. Tadi yang husband dia kan. So cuba kita tengok balik yang bawah dia, wife dia. The wife. Lepas wife dia respon reaction by wife kesian kan. Kita tengok wife dia punya wife ataupun Afiqah lah, dia punya wife love language is physical touch. So boleh komen sikit? Yang ni lah yang Tini ada mention tadi sebenarnya. Afiqah lah sebenarnya dia dah cakap. Dia kata bila dia dah buat test ni barulah dia notice patutlah bila dia rasa mental breakdown ke stress ke, dia prefer the husband to hug her out, tapi husband pula asyik bebel sebab the husband tu kan words of affirmation. Dia nak Afiqah tu cerita dekat dia kenapa you rasa breakdown, kenapa you rasa stress, dia nak talk about it. Tapi Afiqah tu nak husband tu hug je. Hug je cukup. Saya baru faham sebab selama ni saya ingat memang wanita tak pernah cukup. Ada je lah biasanya macam Tini sendiri adalah words of affirmation. Tini prefer to
talk about it lah. Kalau Tini stress, Tini akan cakap dengan husband. Tapi macam Kak Fika ni, dia kata dia lebih kepada physical touch, and then memang kalau dia stress, dia prefer husband tu hug je. Dia nakkan dia punya silent moment. So time stress tu janganlah duk pepek-pepek. You kenapa? Sabar. You peluk I dulu. And then saya nampak juga dia punya reaction by husband. Fika's husband lah kan. Kan I urut you, kalau you penat, mungkin macam tu lah kot dia punya love language. So basically kita bagi Tinder lah, Tinder rasa kita kena tahu jugalah so that kita boleh avoid potential miscommunication. Contohnya macam ni lah, kita prefer husband peluk tapi husband peluk nak cakap-cakap. So kalau benda tu kalau berterusan lama ke apa semua, husband tak faham, wife pula macam tak puas hati, benda tu boleh jadi potential miscommunication lah. So for me, I would say yes, you have to know you punya spouse punya love language. Adakah kalau kita tak tahu boleh jadi barah dalam kahwinan? Kan, boleh jadi jugalah benda tu. Macam doktor. Okey, dalam saya nak tanya kan, yang love language ni kan, adakah dia akan stagnan je, sama je? Maksudnya katalah yang si wife tu nak physical touch all the way ke sampai dah habis perkahwinan tu. Habis perkahwinan takutnya. Ada expiry. Bukan habis perkahwinan. Sampai ke akhir hayat. Ataupun dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah ikut keadaan juga sebenarnya, sebab even result ini sendiri pun berubah daripada awal kahwin dengan sekarang lah. Sebab dia macam pantai lah, sentiasa berubah. Pantai? Pantai sentiasa berubah. Boleh lah. Sorry lah lawak tak sampai. Lawak tak sampai. Geram dia. Kita boleh cuba lagi nanti. Okay. So macam Tini punya result, the first one sama. Apparently sama lah yang daripada awal buat dengan yang recently buat. Tapi yang quality time, masa awal kahwin, quality time Tini adalah second, yang the second one. Okay. Tapi yang recently, quality time tu dah jadi second last. Second last. So tapi Tini rasa sebab sekarang husband Tini work from home, Tini pun banyak dekat rumah. So basically dia dah rasa macam quality time tu sentiasa dapat. So dia tak ada lah rasa macam lack of quality time kat situ. Okay, dia berubah lah disebabkan husband dah work from home. So dulu memang, sebab sebelum ni Tini beritahu Tini pun PJJ kan. PJJ. So dia ada the needs of having quality time kat situ. Sebab tu dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah lah. Dia tak stagnan lah daripada awal. Yes, ikut situasi jugalah. Macam mana you, keperluan emosi you diisi. Sebab boleh jadi orang yang before kahwin, dia bercinta kan, selalu dapat gift, seronok lah dapat gift, tidur pun peluk hadiah apa semua kan. Tapi lepas kahwin dia lebih nakkan husband dia tolong dekat rumah. Tak tahu berapa kali tidak highlight husband tolong kat rumah. Okay, jadi saya faham lah. Jadi betul lah kita perlu jugalah buat test love language ni. Okay, time to time. So basically kalau lah kita punya love language dengan love language kita dengan pasangan tu tak sama, so macam mana nak buat tu, you have to recognize and acknowledge lah apa pasangan you punya love language. Sebab macam mana kita nak tunjukkan kasih sayang kita adalah based on dia punya love language, bukan based on kita punya love language. Okay, faham. Kalau macam contohnya saya punya love language adalah lebih kepada orang panggil apa, quality time. So wife saya kena wife banyak fokus kepada ni lah, nak spend time nak lah. spend time dengan saya lah. Okay, faham. So macam kalau wife punya love language adalah receiving gifts, so the husband tu bagilah hadiah juga, kadang-kadang hadiah simple-simple. So macam mana kita tunjukkan kasih sayang tu adalah berdasarkan orang tu punya. Okay. Dan macam mana kita rasa disayangi adalah kita punya lah. Okay, faham. Bagi saya lah, yang benda yang paling penting adalah jangan assume lah pasangan kita tahu kita punya love language. Contohnya macam saya pun dah tak tahu kata love language tu kan. Tapi usually kalau saya sendiri apa-apa kalau tak puas hati ataupun saya nakkan something daripada wife saya akan minta dan bagi tahu. Sebab bagi saya actually communication is key. Betul, sebab love language ni dia bukanlah macam magic formula. Sebab tu kita kena boleh buat test kan. Kena boleh buat test dan memang I think communication comes first kot. Dan better lepas dapat result tu dia akan kita share dengan kita punya pasangan. At least pasangan kita tahu apa yang kita perlukan. Kita pun tahu apa yang dia perlukan. Betul? So to our audience, cuba pula, boleh drop kat komen apa korang punya love language, and if tak tahu boleh jawab the test dulu. Kita akan paste link dekat dekat description bawah, ataupun korang boleh visit kita punya Instagram. Ya, kita akan put the link dekat kita punya Instagram
untuk everyone can access, and then kita boleh buat test untuk love language. Korang boleh tahulah apa love language korang dan pasangan. So tak adalah potential miscommunication lepas ni. Lebih memahami each other lah. Okay, so kalau korang rasa podcast ni bermanfaat, jangan lupa like, subscribe and share, and wait for the next episode. Okay, bye guys. Bye guys. Bye.